Kebom. Wih, okay, aku try. Wow. Wow. Adakah apa yang kita wow, wow, wow. Boom. Wow. Kebom. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel Choking Ibra. Hari ni apa yang aku akan bermain sekarang ni? Aku akan bermain game Explode Everyone. Itu dia. So sekarang ni aku memegang satu bom, iaitu bucin lagi. So sekarang ni aku akan letupkan semua orang dalam game ni. Ya, itu adalah tujuan aku. So sebelum mulakan video ni, korang boleh like, subscribe, komen, dan mari kita mula game ini sekarang guys. Let's go game. Aku bermain dengan membership yang baru. Oh my god, pegang bom rainbow show. Dan dekat sini ada apa ni? Dekat sini, oh wow, wow. Kebom. Let's go. Bom lagi. Oh sini. Gak. Oh lagi. Dan habis full. Maksimum aku punya minyak adalah 3 saja. Tetapi aku tak aku rasa aku akan tambah sikit lagi, iaitu full. Disebabkan murah, kita pergi ready. Oh dekat sini korang boleh upgrade lah. Antara minyak level 4 dah. Dan 100 reduce. Okay minta go. Dan dia senang saja. Korang perlu lompat dan talarkan dekat noob yang korang nak. Oi! Ada bom. Mantap. Oh yang besar ni, kena. Oh ni last. Oh okey. Memang sangat-sangat kejam tu. Memang sangat. Wih, licin. Dan aku ada 1.11 ribu. Walah. Aku akan beli ni. Oh, yang tak boleh. Tak boleh. Aku akan beli reduce sampai level 5. Oh tak boleh lah. Ui, makin lama makin tinggi Okey. Reduce tu aku rasa letupan. Semakin besar letupan kita, semakin kuatlah kita punya explode. Dan tak apa. Okey mari. Kena boom kebom. Wih. Kebom. Wih. Kebom. Wih, mantap. Wih, Roblox ya. Gara-gara boom. Mantap lu, siau. Wih, mantap tu. Memang mantap sangat game ni. Game ni korang kalau ada personal lah, kalau korang tak puas hati ke apa kan, kalau korang tak puas hati dengan game Roblox ataupun noob ke, ataupun karakter Roblox, korang boleh main game ni dan korang letup semua karakter Roblox. Tetapi karakter noob je ada dekat sini. Okey, ni apa? Light dynamic. Oh, kita boleh besarkan kita punya bom. Yes, bom bom. Okey, go. Yes sir, tengok ni. Dan kalau kita nak ada dynamic bundle ni, iaitu 13,000. Wow. Aku try dulu sekejap. Kat sini kita boleh beli apa ni? Alah. Reduce. Boleh beli ke? Okey, boleh. Okey, mari go. So sekarang ni aku nak kumpul duit dulu untuk 13,000 sebab aku memang nak unlock tu. Gila hebat Durian tu. Aku gila. Sekarang ni kan aku punya ni dah memang kuat. Sekejap kita submit lah. Aku punya ready submit. Wih, banyak juga kita dapat. Sekejap bagi. Tolong tu ada map baru. Okey, Roblox lagi. Gebom. Submit tu. Makin lama map korang tu, korang akan lagi besar lah jadinya. So korang kesimpulannya, korang kena beli bomnya. Weh, aku jadi emas Wah, jadi emas. Okay, kita try lagi. Kita rekam. Sebab sikit lagi aku nak kumpulkan 13,000. Wah, gabau. Boom. Wih, game ni memang korang memang sesuai tu. Tapi kan semek tu, kau tak payah nak lain mana. Dah dia memang semek. Okey, dan lagi satu. Okey, minta. Lagi aku akan fokus kepada kan dah berapa? 28,000. Dan aku akan unlock mana? Okey ni. Aku akan unlock ni 80,000. Memang takkan unlock dah. Dan aku akan unlock explosion. Okey, spine. Wow. Okey, boleh tahan lah. Konfeti.
Okay. So sekarang ni yang ni full lagi. Full dan reduce. Reduce tu agak penting disebabkan reduce tu letupan yang sangat kuat dan sangat besar. Mari kita try dengan minyak 8. Wih, wih. Okay, aku try. Wow. Wow. Oh, mantap tu. Wow. Weh, tolong map baru. Okay. Weh, kita dah masuk map yang baru dan lebih besar tu. Aku rasa aku punya ni tak cukup kuat. Korang kena kawal sendiri tau. Disebabkan kalau korang ada jumpa, ni apa ni? Kita boleh claim? Claim? Boleh claim? Oh, mantap. Okay, sekarang ni ada 19,000 dan aku akan full lagi. Oh my god. Dan aku beli full semua. Tak apa. Full tu pun melaju ke bawah. Dia macam smash tau. Smash. Wow. So, kalau korang malas kan, kalau korang malas nak grind ke, kalau korang malas nak bom ke, ataupun malas nak kawal, korang boleh ada AFK tau. Aku tak tahu lah guna Robux ke apa tu. Tak tahu. So tak apa, ada 20,000. Aku rasa baik kita beli ni satu. Ni satu. Okay. Okay dah. Sebab dua-dua tu penting. Tak apa. Hop. Aku try lagi satu. Hop. Wih, semua beranting tu. Okay, try. Hop. Okay, semua beranting. Okay, semua. Yang ni. Wih, tak boleh tu. Yang ni bukan semua beranting tu. Tapi kalau korang nak lajukan korang punya pergerakan, aku sarankan korang beli slam. Tak tahulah beli ke ataupun dapat tu. Sebab slam ni boleh memudahkan korang punya pergerakan, smash yang lebih kuat. Dan sekarang ni kita ada 20,000 unlock expression. Korang ready atau tidak? Okay, mari kita unlock. Okay, adakah apa yang kita wow. Aku sangat beruntung. Dan kalau korang tengok aku dapat apa tau, aku mendapat Crimson Burst. Jom, mari. Okay, mari. Bam. Boom. Wow. Kaboom. Sagi sound effect. Aku dah sakit tekuk ni. Pam. Oh, mari. Pum. Tapi laju tu. Wih, map baru Mesir. Firaun. Firaun tu. Okay, mantap. Mantap tu. So sekarang ni ada 58. Okay, last. Serius last tu. Aku akan unlock ni. Aku akan unlock bom yang terbaru. Last. Okay, so aku baru saja sudah. So mari kita beli cherry bomb. Yang ni last lah aku beli. Okay, go. Memang padu tu. Okay. Wih, tapi cherry bomb ni, sekejap, kat sini kita unlock expression. Belum berikan aku power up. Boleh tukar tak tadi? Boleh tukar tadi. Index tadi. Aduh, tak boleh tukar tu. So aku sarankan korang jangan beli dah. Lepas Boleh tahan. Okay, kita tunggu sekejap. Shoot ya. Kebum. Dan kebum. Mantap. Cepat tu. Aku nak yang round yang seterusnya. Okay, mantap. Oasis. So maksudnya aku baru level 3. So sampai di sini saja video aku pada kali ini. Skon video aku pada kali ini. Korang boleh subscribe, komen dan macam enjoy tak enjoy geng. So selebihnya kan aku akan suruh korang yang main sendiri. Agak yang ni agak best lah berbanding game yang lain. Tetapi kalau game yang lain lagi best. Tetapi yang ni game ni untuk sekadar keseronokan sajalah. So sampai di sini saja video kepada kalian. Korang boleh like, komen dan kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye. Jangan lupa subscribe YouTuber.